Tak aman-aman. Itulah. Dari dulu sampai sekarang, tak habis-habis berperang. Perang dunia lah, perang dingin. Sekarang kita ke berita dalam negeri dengan misteri kehilangan durian di kampung Durian Runtuh. Macam-macam lah. Hei, tepi! Penduduk kampung Durian Runtuh melaporkan tentang kes kehilangan durian di dusun mereka. Macam Walaupun kenal kejadian je. kehilangan Tengok durian macam adalah Malaysia perkara ni. biasa. Aman, damai, Penduduk kampung harmoni. ini percaya ia berkaitan Mana ada dengan perang? misteri yang Kita menyelubungi ni kampung patut mereka. bersyukur. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang misteri tersebut, bersama saya di sini, Senin bin Kamis atau lebih dikenali sebagai Tok Dalang. Ini atuk aku! Pak Cik, sejak bila kejadian ini disedari oleh penduduk kampung? Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Dah lama dah ni. Sejak minggu lepas. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di kampung ini? Begini. Setiap kali musim durian, mesti ada kes durian hilang. Tapi kali ni, kulit durian bersepah merata-rata. Kalau orang yang curi, takkanlah dia nak tinggalkan kulit durian. Tengok tu. Tengok tu. Kalau binatang pula, mesti ada kesan tubuh. Ini dikopek cantik. Atuk percaya ini kegiatan hantu durian. Kenapa pula Pak Cik percaya ia adalah hantu? Mestilah hantu. Atuk dah pasang banyak perangkap. Satu pun tak kena. Atuk ada bukti. Mari sini, mari sini. Tengok ni, tengok. Mana ada manusia ke, binatang ke, tapak kaki macam ni? Tapi ini kan tapak kaki manusia. Mana ada? Tengok ni, jari dia kan panjang sikit. Ini tapak kaki atuk ni. Alah. Bukan yang ni. Sini, sini. Tengok ni, tengok. Air. Memang hantu yang curi. Tapi Pak Cik, kalau hantu, hantu mana ada tapak kaki? Ya, itulah dia misteri hantu durian. Kita balik ke studio. Wah, glamour atuk aku! Badru, hantu kau tahu ke kita nak pergi sana? Tahu. Semalam aku dah... Yang kau nak bawa semua ni buat apa? Peribahasa Melayu kata, sediakan payung sebelum hujan. Lah. Payung! Apa-apa je lah, Lim. Aku nak tidur dulu. Tunggu kau bersiap. Sampai bila pun tak habis. Apa letak ni? Badru, payung aku mana? Indahnya panorama di sekeliling kita, hutan hijau tropika, udara bersih dan segar, usah kita cemarkan, jangan kita abaikan, sama-sama bertahan. Anugerah ciptaan Tuhan, sayang seribu sayang, manusia mudah lupa,
Pakcik! Apa hal ni? Saya meletup. Saya meletup lagi. Macam biasa. Batu 5. Nasib baik kau bapa aku. Macam mana ni pakcik? Macam tu lah. Berapa lama kena tunggu ni? Tak lama. Esok mereka sampailah. Besok? Jauh ke lagi pakcik? Tu. Aduh, penatnya Badrul. Bila lah sampai ni? Tadi kau kata dah dekat. Ish, bising aku ni. Aku pun penat juga. Kau penat je. Aku haus sekali. Apa pasal kau berhenti? Masuk. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Uncle. No problem. Ada siapa nama? Saya Badrul. Ni Lim. Nama Uncle Singh. Panggil saja Singh. Ini Paman. Kamu ni nak pergi mana? Kami nak pergi kampung durian runtuh. Satu jalan juga. Kau pergi sana buat apa? Nak jumpa atuk saya. Dia ada dusun durian. Durian? Yum. Itu hari, ada satu kali Uncle dapat satu durian banyak besar. Ini lori punya besar. Ada betul. Uncle mana ada tipu? Bos, tengok je cakap saya tipu. Ini, tengok. Macam mana? Cantik kan? Uncle memang suka ambil gambar. Mana-mana Uncle pergi, kamera mesti ada. Rumah siapa tu? Besarnya. Kau jangan pergi tempat tu. Kenapa pakcik? Rumah tu dah lama kena tinggal. Orang kata tempat itu keras. Keras? Berhantu. Korang pernah dengar cerita pasal hantu durian? Ada orang nampak hantu durian berkeliaran dekat situ malam-malam. Jadi kamu jangan sekali-sekali pergi sana. Aku tu buat apa tu? Bawa dah. Alah buntal. Kuih tak ada ke? Lapar ni. Belum sampai lagi adik manis. Adik manis. Apa? Pak datang. Alah buntal. Yeyo, Pak datang. Ya, ini cucu Opa rupanya. Nanti balik dengan Kak Ros tau. Okey, Opa. Okey. Jom main kejar-kejar. Jom. Jom. Saleh. Apa ni? Nama kita Sally lah. S-I-L-L-Y. Sally? Apa-apa je lah. Baju aku dah siap ke? Belum lagi lah, Mak Uda. Butang, asyik tanggal-tanggal je. Habis rosak kuku kita yang lawa ni tau. Siapkan cepat. Aku ni nak bergaya ke rumah orang kahwin. Atong. Nak ngumpat lah tu. Kau ada tengok TV semalam? Seram aku. Tok Dalan cakap pasal hantu durian. Ayah, mana lah hantu? Itu musang makan mah. Gua sudah lama ini kampung. Opa lagi lama lah.
Manalah hantu. Ini lagi hantu makan lulian. Manalah butot. Kau ni Atong, semua orang cakap tak percaya. Hah? Ini kena bagi tahu orang tua tu ni. Hantu nanti baru ada... Ha? Dei, Saleh. Tak mau tunggu kuih lagi ke? Tak apalah. Tengok muka kau pun dah kenyang. Tak kuasa aku. Uncle, lama lagi ke ni? Macam jauh. Sikit jam tu. Sudah sampai. Itu maulah. Hantu. Cisin punya orang. Mutu ini kasih kau lah. Ish, budak ni. Mana rumah tok aku? Kita tanya orang kat sini je lah. Tak dapat tangkap. Dei, turun! Apa ini budak? Main saja tahu. Kecil-kecil main lah. Apa lagi? Apa mau minum? Teh tarik ada, Milo ais, teh panas, teh ais, barley ais, air kosong, ais suam makan. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti peranta, mie goreng, Maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua pun ada. Hah? Dei, apa ni? Jangan buat kacau lah. Tak apa, Uncle. Kami nak tahu jalan ke rumah Tok Dalang aja. Rumah Tok Dalang? Wah, boleh. Jalan terus ini. Belakang, itu Pasamat punya reban ayam sudah nampak. Pusing kiri. Belakang, itu jambatan juga sudah nampak. Pusing kanan. Ayo, betul tak? Saya punya kepala pun sudah pusing. Ada paham? Ayo, tak ada paham juga. Upin, Ipin, sini mari. Tak nak. Tadi marah. Sini marilah. Kamu dua orang pergi tunjuk ini abang rumah Tok Dalang. Okey. Rumah Tok Dalang ni. Jom. Senang je ni. Ikut sama dia. Terima kasih, Uncle. Ros. Ini Ros ada bawa pulut panggang dengan kari pap ya. Iya, Ros. Sebentar ya. Apa tu tengok? Tak ada apa-apa. Ros. Ini semalam punya duit. Terima kasih. Ros balik dulu ya. Sama-sama ya. Upin, Ipin, nak pergi mana tu? Mari balik. Yalah, nak balik lah ni. Kakak je lambat. Ros, jangan marahlah. Saya suruh awak punya adik tunjuk jalan rumah Tok Dalang. Awak ikut jugalah. Geram betul aku budak-budak ni. Dei, ikut samalah. Pak Mael. Oh, Pak Mael. Pak Mael. Woi, pekak. Apa hal? Saya takutlah. Tadi kat warung, diorang semua cerita pasal tu durian. Kecut, Sal. Tak ada apalah. Tak ada apa. Tutuplah mulut tu. Tempiaslah. Dah lah. Sally masuk dulu. Sikit-sikitlah. Tak kuasa aku. Belum nanti baru tahu. Cubalah. Abang, Tok Dalang tu atau abang ke? Kau kenal ke Tok Dalang tu? Kenal sangat. Orang tua kedekut tu satu kampung tahu. Betul. 2 kali 5 je. Upin, tengok tu. Tengok dia. Yeay, kena. Wah, punya budak. Angsa kejar baru tahu. Kejarlah.
pula ni? Lali yang sebesar. Itu adik kau Kau berdua ni dari mana? Oh, kami ni Dari KL. Abang, dah sampai. Baru masuk dalam. Betul lah tu. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Ros. Jumpa lagi ya. Kena balik selipar. Kesian. Upin, Ipin. Mari balik. Habis balik selipar kat tu. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Waalaikumsalam. Kejap. Atuk. Badrul ni. Cucu Atuk. Badrul? Cucu aku? Oh, Badrul. Atuk. Oh, Badrul. Lamanya kau tak balik. Kau seorang aja. Atuk, saya kat sini. Cucu sendiri pun tak kenal ke, Atuk? Baru nampak. Besar lah cucu Atuk ni. Atuk. Ni kawan saya Lim. Abah dengan Mak kirim salam. Hai. Salam aja. Dah tu apa lagi, Tok? Kirimlah duit ke, cek ke. Ini kirim salam aja. Dah, jom masuk. Wah, juara wayang kulit 2007. Hebat juga Atuk Badrul ni. Aku lagi comel. Lim, kau nak air apa? Tak kisahlah. Air kosong je. Lah, tadi kata tak kisah. Allahu Akbar, Dah minum? Kamu berdua pergilah jalan-jalan tengok kampung ni. Atuk nak pergi surau dulu. Letih lah, Tok. Dah 1 hari berjalan. Orang muda pun letih. Ambil motor Atuk tu. Atuk boleh jalan kaki ke surau. Atuk pergi dulu ya. Kunci motor kat tepi pintu. Motor satu lagi ada bawah rumah. Jomlah, kita simpan barang dulu. Dah lama aku tak bawa motor ni. Penatlah. Alah, kejap aja. Bukan jalan kaki, naik motor. Apa hal pula motor ni? Hidup pun. Woi, apa ni? Kau naik motor sendiri ya? Motor mana pula? Tu lah bawah rumah tu. Nah, kunci. 1 hari jalan tak penat je. Rehat pun tak boleh. Ini mau naik motor lagi. Jangan takut-takut. Kita mesti tenang bila memandu. Cik kena bayangkan, yang mandu ni seperti suatu...
penting, okey? Sedap kau makan asap. Kau nasib baik aja. Aku bagi chance tadi. Konon. Hei! Ganti balik radio aku! Hah? Itu radio ke? Botol air? Zepi! Tengok! Kan Zepi dah marah? Zepi! Go! Ingatkanlah bagai aku tadi. Okey. Nanti kami ganti balik radio kau. Kau cakap je apa kau nak. Nanti kita bagi. Boleh? Nak tu. Nak ni. Jangan nangis. Esok pagi, kami bagi kau pinjam. Okey? Nama kau siapa? Raju. Esok pagi ke mana? Kat rumah Tok Dalang. Oh, okey. Janji Ya, janji. Macam tak betul je budak ni. Okey, Zepi. Balik rumah. Go! Lajunya. Badro. Kau rasa dia datang tak besok? Alah, besok pagi kan kita nak keluar. Apa kau nak takut? Betul juga Atuk. Hari tu Atuk masuk TV. Atuk cerita pasal apa? Hantu durian. Apa kisah hantu durian ni, Tok? Gini, kat dalam hutan tu ada rumah lama. Rumah tu bergantung. Tak ada siapa yang nak pergi sana. Oh, rumah tu lah yang Pak Mat cerita tadi. Kan, Badrul? Habis tu Tok, kalau tak ada orang pergi sana, mana orang tahu cerita dia? Ish, diamlah. Kau apa tahu? Atuk, macam mana rupa hantu tu? Ui, mengerikan. Mata dia merah saga. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau, ada sekali tu $4. Kau kenal $4? Kenal? Dia nampak sampai 3 sekali. 3, Tok. Atuk pernah nampak ke? Dah lah. Atuk nak pergi ke dusun dulu. Pergi dusun? Tak takut ke? Tak. Kalau terserempak, Atuk kau tahulah dia. Berani betul Atuk kau. Aku lagi berani. Ish, Atuk ni. Atuk pergi dulu. Dah. Jom masuk. Badrul. Tandas mana? Kau ni. Dah malam-malam aku nak cari tandas. Cepatlah. Aku dah tak tahan ni. Kat dapur. Pergi lah. Kat pintu belakang tu. Kat mana? Yang pintu kayu tu. Nampak? Nampak? Yang tu lah.
Oh my god. Habislah aku. Kejapnya. Diam ah. Kau ni, aku nak buang air besar pun tak senang. Tepi lah. Ha, banyak durian tu. Banyak kat dusun. Besar-besar. Tapi Atuk dapat sebiji je. Hah? Sebiji je? Ha, mana cukup tu? Ini Atuk punya. Kau berdua pergilah ke dusun cari sendiri. Atuk. Macam mana nak pergi dusun Atuk? Kau dah lupa? Ha? Saya tahu. Raju, bila masa kau datang? Empat pagi tadi. Kau ikut aja si Tambi ni. Dia memang pandai selok belok kampung. Tidur pun sedap ni. Yelah. Tak habis-habis. Radio. Nanti aku bagi. Ha? Betul ke bang? Betul ke? Oi Raju, tadi kata nak tunjuk jalan. Ha, okey. Mari naik kereta saya. Kereta? Tepi! Tunggu apa lagi? Naik! Ilana tahu saya berani ajarkan. Memang tak betul budak ni. Okey, Zepi. Go! Raju, lembu kau ni faham ke apa aku cakap? Mestilah. Bila saya cakap, semua binatang faham. Bila binatang cakap, saya seorang je faham. Yelah tu. Tak percaya? Tengok. Zepi, stop! Adik. Tengok. Zepi, go! Tak percaya lagi? Zepi, stop! Okey, Zepi, go! Kenapa? Minyak habis? Bip, 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 bip. Korang nak pergi mana ni? Kami nak pergi dusun. Dusun? Nak ikut. Ye, pergi dusun. Ye, pergi dusun. Budak-budak ni lagi. Ye. Cepi, go! Tak gerak pun. Memanglah tak gerak. Dia dengan cakap saya saja. Kalau macam tu, suruh ada gerak sekarang. Abang sudah lupa ke? Radio dulu. Yelah. Nah. Alright, Sepi, go! Ipin, nak pergi mana tu? Pergi dusun, bye-bye. Jangan lama-lama. Balik makan nanti. Raju, pasal aku. Ipin, tengok tu.
naik kereta api, turun padang tembak. Kalau tak hati-hati, kita akan terjebak. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Jangan ambil mudah, jangan rasa merah. Menang bukan kekal kalah, jangan kesal. Hati masih muda, tenaga pun ada. Hidup ada bersih, ikut tata tertib. Yeah, 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 yeah. Terus, tengok. Cari bulu ayam akan bercantum jua. Tumpahkan hal semalam, esok pasti ceria. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Mulalah ke kanan setelah cari makan. Hidup berdikari, buat amal bakti. Solat jangan lupa. Tiang agama. Ingat masa depan, pilih kawan-kawan. Amalan yang baik untuk orang cerdik. Tenang-tenang ubi, tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Jangan je budak ni. Ha, okey bang. Turun. Yeay, dah sampai. Jom. Ha? Dah sampai? Jomlah turun. Siapa tunggu sini, makan rumput. Nanti kami datang balik. Jangan lari ya. Ha, dengar tu. Ha, inilah dusun atuk aku. Wah, banyaknya durian. Hei, biasalah. Pokok semua ni, aku dengan atuk aku yang tanam. Oi, apa kau buat tu? Panjang pokok durian lah. Apa lagi? Aduh, mana ada orang panjat pokok durian? Tunggu durian jatuh lah. Apalah Bang Lim ni? Entah, itu pun tak tahu. Apa lah kau ni, Lim? Buat malu je. Mana aku? Budak bandar. Betul. Habis, sekarang buat apa? Kita tunggu je lah. Okey, aku tunggu. Durian pertama jatuh, aku punya. Tahu main lah. Alah, janganlah marah lagi. Aduh, lamanya. Bila durian nak jatuh ni, Badrul? Dah lah panas. Banyaknya apa? Sekarang aku pula. Heh. Oh ya, kena. Hei. Hah? Lim, kau dengar tak apa aku? Ha? Weh, tunggu aku! Mana durian tadi? Ha? Badrul, sini. Tapak kaki apa ni? Hantu durian, Badrul. Hantu durian. Ish, kau ni mana ada hantu siang-siang? Betul. Kalau tak, apa semua ni? Tak kena. Cik, ada angin lah. Ya ke? Tak ada angin pun. Tak ada. Deh, cepatlah jalan. Tak boleh kena punya. Boleh. Tu apa tahu. Ya.
Ora, baru menang sekali. Dah kecoh. Janganlah marah, Raju. Okey, kita start balik. Apa tu? Ada apa, Raju? Tu! Ingat tengah apa tu? Comelnya! Kejar! Upin! Jangan! Alah, cepat, Raju! Cepat! Ayo. Kau tak percaya lagi, Badrul? Inilah tapak kaki yang Atuk kau cakap tu. Ha, ni. Inilah kaki dia. Garangnya hantu ni. Mana adik-adik aku? Ada? Kat pondok tu? Pondok? Mana? Tadi ada kat pondok tu. Hei, tengok tu! Betul. Tadi ada kat sini. Comelnya. Pegang dia. Jangan lari! Cepat! Kejar dia! Tunggu! Tunggu! Wah! Tu dia! Macam mana kita nak turun ni, Upin? Alah, dah berhenti. Lega. Hah? Upin! Apa khabar tu, Upin? Jatuh! Ipin, tolong aku, Ipin! Jangan, Ipin! Cepat, Ipin! Jangan! Fikir masa depan, Ipin! Ayo. Aduh. Dek, nasib baik tak ada mati. Rangi pun capai dengar. Ya apa patah randu dia dah. Main-main aja. Kat mana kita ni? Jom. Mana pula dia pergi ya? Alah, dia dekat sini ke Raju? Entahlah. Tahu main aja. Kau tutup Mana ada? Dia yang tutup. Dek, ini bau durian dah. Ha, dari dalam tu. Jom. Apa lagi lah bola-bola ni? Itu macam suara mereka. Jangan takut. Comelnya dia. Dia cantik lah. Nah. Sedap.
Ngam. Pasti? Nak lagi? Bagilah dia lagi, Raju. Sudah habis. Nah, ambil radio ni. Nama kau siapa? Pasti. Apa? Oh, nama dia Opet. Opet? Opet, nama saya Upin. Ini Ipin. Opet, kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal ni. Pasal kurang. Pasal ni si Papa si. Oh. Si Papa si baga. Apa dia cakap tu, Raju? Opet cakap dia bukan dari sini. Habis tu, kau bawa apa ke sini? Pasir surau. Pasirau. Raju! Opet, jangan lari. Upin! Ipin! Upin! Ipin! Apa korang buat sampai ke sini, ha? Macam mana korang sampai ke sini? Kami kejar Opet. Opet? Apa tu? Binatang yang curi duri. Nasib baik tak jadi apa-apa. Kalau kau hilang, tak apa. Mana silly player aku? Esok-esok. Apa esok-esok? Nak sekarang? Mana kau tinggalkan? Dah. Jom balik cepat. Upin. Karus, tunggu saya. Oi, mana? Dah. Ros dah bising dah tu. Jom. Yang mana satu jalan balik ni? Macam mana ni, bang? Ikut sini. Jom. Betul ke ni? Betul. Jangan risau. Kejap lagi sampai. Ya ke? Macam mana abang tahu? Ini kan kampung aku. Aku tahulah. Macam tempat sama je. Kita dah sesat dah ni. Sesat? Yeay! Dah sesat. Kita dah sesat. Raju, sesat tu apa? Ayo. Sesat tu tak boleh balik rumah lah. Mana budak-budak ni? Dah nak maghrib pun tak balik-balik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang, kau ada nampak cucu aku Ros dengan adik-adiknya? Tak balik-balik dari siang tadi. Betul Dalang. Ada nampak Raju? Tadi pagi dia sudah cakap mau sini rumah juga datang. Saya suruh dia bawa itu lembu makan. Tapi sekarang itu tambi, itu lembu, itu kereta semua pun tak ada nampak. Yuyu. Ginilah. Lepas maghrib nanti kita kumpul di sini. Kita pergi dusun cari mereka, ya? Oh, okey. Nanti saya mari. Mana juga budak-budak ni pergi? Lim, cepatlah bawa api. Kejaplah. Jumpa bun. Apa tu? Pistol Pecau. Jangan kacau lah. Nak tanya pun tak boleh. Raju, kau tengah buat apa tu? Wah, api! Gasnya panas. Apalah abang ni? Bawa barang yang tak berguna. Tak berguna? Kau apa tahu? Kau budak kecil je. Oh, budak kecil mari kita tengok. Hei, apa kau buat tu? Jangan. Barang-barang kesayangan aku. Ni. Robot pun nak bawa ke? Robot! Jangan sentuh. Habis bersepak. Kemas balik barang-barang.
Kenapa ni bang? Ayo. Sorry bang, sorry. Tak apa. Aduh, hoi. Badrul. Ikut aku kejap. Ha? Pergi mana? Alah, ikut je lah. Nak ikut. Jangan. Mari sini. Mana tisu ni? Ken, duduk sini diam-diam. Raju, kemas. Ayo. Dah jauh dah ni. Cepatlah. Okey. Nah, pegang. Jangan intai ya. Ish, tak ada kerja aku. Jangan solo. Akak tengok bulan tu. Dah nak hilang. Apa tu kak? Hei, Lim. Cepat sikit. Sabarlah. Ish, lama betul lah kau ni. Takut je. Dah. Jom. Dah hujan dah ni. Lah. Pasal kita nanti. Alamak. Kat mana kita nak tidur ni, Badrul? Ish, bising lah kau ni. Betul ke jalan ni, Badrul? Lain macam je. Betul. Kot. Suruh. Bunyi apa tu? Cepat cari lampu sulung. Kenapa kau jatuhkan Badrul? Iruni, kapati. Mama. Masih baga. Hei, Ope. Apa kau bawa ke sini? Masih baga. Ini apa benda ni? Kenapa ni? Ope suruh
Cepat, ikut Upin. Patrol! Lim! Manalah dia orang ni? Hai, risaunya. Hei, mau dah. Ini macam guli cucu aku. Jangan-jangan hantu durian dah. Ayo, tu dalam. Jangan cakap bukan-bukan. Apa tu? Jangan makan saya, jangan makan. Saya kurus. Ayo, bikin terkejut saja. Atong. Apa kau buat kat sini? Gua mau pergi tempat musango. Lu orang apa bikin sini? Cucu aku dengan budak-budak bandar tu tak balik-balik lagi. Aku risau, Atong. Hantu durian. Hayya, manalah hantu? Berapa kali mau cakap? Atong, jangan cakap kuat-kuat. Nanti hantu itu mari. Ayo, Raju, mula jahat. Hah, mana lah hantu? Mana? Pergi panggil balik. Gua kasih tembak. Raju, apa benda yang kejar kau tadi? Entahlah, Kak. Saya rasa itu macam hantu durian. Hah? Hantu durian? Kak, kita kat mana ni, Kak? Akak pun tak tahu. Gelapnya, Kak. Macam mana kita nak cari jalan keluar? Malah, Kak. Tak nampak apa-apa ni. Raju, cuba tengok. Ada lampu suluh tak? Lampu suluh tak ada. Tapi, ni apa, Kak? Pen, jom. Kita kena cari jalan keluar ni. Karus, tunggu saya. Mana satu jalan keluar ni? Kenapa, Upin?
siapa kasih buang? Tak nak sayang balang. Apa tu? Ini macam kawan Badrul punya. Hei, Alang, macam mana ni cucu aku? Akak, kita dah nak sampai rumah ke? Rasanya kita dah makin jauh ke dalam hutan ni. Hei, apa tu? Wah, cantiknya klip-klip. Akak, tengok tu. Wah, banyaknya. Tangkap Upin, tangkap. Cantiknya. Cantik. Suruh. Suruh pasir. Sekarang pasir ni. Hah? Karus? Mak dia hilang kat gua tadi. Hah? Mak dia? Opet, macam mana mak kau hilang kat situ? Suruh si pasal sini. Si pasal beda. Lepas dia tersedar, dia cuba cari mak dia. Tapi dia tersesat. Oh, sebab itulah kau kat dusun. Kau lah yang ambil semua durian tu, Pasi, si kami pasi. Karus, Opin minta tolong cari mak dia. Hah? Cari mak dia? Kita pun dah sesat. Macam mana nak cari mak dia? Kena tolong dia, Kak. Kesian dia tahu. Mesti dia rindu mak dia. Yelah. Nanti kita cari mak dia. Alah, tak apa, Opet. Kita carilah sama-sama, ya. Jangan takut. Mesti jumpa punya. Pin. Ada kelik-kelik kat rambut kau. Tunduk, Pin. Tunduk. Wah, aku dapat tangkap kelik-kelik. Nak tengok. Tak boleh. Alah, bagilah aku tengok. Bagilah. Dah terlepas. Tu apa? Okey. Itu macam bunyi hantu tadi.
Apa Bandu dengan Abang ni? Kau okey? Uncle Sing! Budak-budak ni! Sini! Rusakkan orang aja. Jom. Bos! Ha? Hei, apa hal kau bawa budak-budak ni? Bos, ini budak buat kacau, bos. Tak guna! Lepuk! Ish, ikan mereka ke belakang. Oh, okey, bos. Bos. Ini ada miss call. Ha, masih ni. Alamak, duit ni. Hello. Ha, okey. Ha, tengah siap lah ni. Ada, semua ada. Ha, okey. Saya ada satu binatang ni. Besar. Bukan beruang. Gajah pun bukan. Ha, okey. Esok saya hantar. Duit dah ada. Ha, bagus. Ha? Betul. Esok. Okey, siap aja duit. Okey. Hei. Ha, kau duduk sini. Jaga ini budak. Benar betul. Masih suruh aku je. Ingat aku ni kuli. Nak duduk terpacak kat sini. Tak kuasa aku. Oh, gatal. Laki-laki lah. Woi, Sing. Ha? Kau dah siap dah? Belum, bos. Tadi bos suruh ikat tu budak. Alasan. Dah, pergi cepat. Oh, okey, bos. Hei! Terkejut, Mak. Mak. Apa pasal kau tak jaga budak-budak tu? Aku dah ikat lah. Kalau kau sayang dengan budak-budak tu, pergilah jaga sendiri. Menyampah. Macamlah diorang tu boleh lepaskan ni. Itu pendek ni. Geram aku. Tak apa, Sally. Jangan marah. Nanti pakai dot. Karus, tunggu sini. Okey, jaga-jaga. Kopi masuk. Lepas tu buka pintu. Panjat. Cepat, Open. Yang itu, Open. Tarik. Jom.
Kata-kata saja lagi. Ros, cepat. Tolong buka tali. Ros, dalam beg aku. Ada gunting. Cepat. Raju, cepat buka. Ni? Adik aku punya lah. Raju, apa dia buat tu? Gunting kau ni. Papi, jangan! Angkat barang jual elok sikit. Ha? Hei, apa korang buat kat sini? Cepat lari, cepat. Tangkap dia orang sing. Bos, jaga sana. Jaga kau. Mana, ha? Bos, okey, bos. Mana nak pergi ni? Situ. Cepat masuk. Raju mana? Bos, dia ikut sini. Kau ke sana. Jaga kau. Aku dapat nanti, aku cincang seekor-seekor. Macam mana ni, Badrul? Aku tak nak mati kat sini. Diamlah. Tengok ni. Mana korang pergi, ya? Ada limon! Hantu. Mana? Toyol. Abang Salih? Sally lah. Ya. Dapat kau. Sing, kau kat dalam. Aku tahu kau ada kat sini. Mana kau nak nyuruh, ha? Siap kau. Ha! Ayo, Be! Ish! Tunggu kau. Cepat, Be! Cepat! Lepaskan dia aku. Kalau nak, mainlah sini. Kena betul aku. Dah habis dah. Balik lagi. Balik kenapa? Berani kau? Kau lawan meh. Jom. Kau ingat kau boleh lari? Is kau ni. Macam kecil kau menyusahkan orang.
Hah? Ya! Hah? Ke mana nak keluar ni? Cepat, alihkan kotak. Karus, jom Apit. Cepat keluar! Tunggu saya. Raju. Raju, mana Opet? Hah? Opet? Dapat kau. Oh, mangkau rupanya. Hah? Hoi! Lepaskan mereka! Apa yang kau boleh buat sekarang, ha? Situ tak boleh. Ada. Masuk, Sing, masuk! Masuk! Lari!
Kita boleh pergi rumah Opet? Masa. Secara pasti baga. Pasti rasanya. Pasti sekolah si baga. Pasali. Kenapa ni Opet? Kita tak boleh ikut Opet. Mari tak bagi. Kenapa pula? Macam mana kita nak main dengan Opet nanti? Si papa si baga. Si paripasi. Tempat ni bahaya. Kita tak patut datang ke sini. Tak pernah ada manusia sampai ke tempat ni. Alah. Opet. Kita kena berpisah di sini. Itu macam suara atuk aku. Mereka datang cari kita. Si baga. Pasti baga pasina. Opet, cepat lari. Cepat, pergi. Lari. Opet, jangan datang sini. Balik. Alah Opet, janganlah sedih. Kan Opet dah boleh balik. Kalau ada peluang, bolehlah kita jumpa lagi Jangan nangislah. Malu je. Jangan lupakan kami tau. Opet! Bye, Opet! Jumpa lagi! Bye-bye! Terima kasih! Hayoyo, apa sudah jadi? Alah, mana cucu aku semua ni? Topeng apa ni? Oi, jangan pakai. Nanti banyak suweo. Ni, jangan mainlah. Ranju! Atuk! Lah, cucu aku. Kamu semua tak apa-apa ke? Tak ada apa-apa, Opa. Opa, kita orang kan tadi kena kerja dengan ular besar. Opa, gigi dia kan tajam. Yalah. Yang penting cucu Opa semua selamat. Raju, apa banyak risau? Apa? Sepi mana sepi? Ayoyo, sepi juga. Ini tambi ya. Alang ada கஷ்டப்படுறத ஒண்ணா ஒரு நம்புறேன். Tanya pasal sepi pun tak boleh. Tak boleh. Oi, ini lu punya. Oh ya, toce. Aduh, pening mak. Saleh. Kenapa kau ada kat sini? Tok. Inilah hantu durian tu. Itu hantu? Iya, Tok. Dia menyamar jadi hantu durian nak menakutkan orang kampung. Dia ni sebenarnya pemburu haram. Betul. Oh, ini kerja kau Saleh. Patutlah baju aku tak siap-siap. Bukan salah saya. Saya ikut saja. Oh, lu ikut saja. Sekarang lu ikut gua masuk lokap. Lokap? Apa salah saya? Dei, salah lah. Mana boleh suka-suka tangkap binatang terpelihara? Saya tak tahu. Saya ikut Pak Mail dengan Sing. Pak Mail dengan Sing? Siapa dia orang tu? Pandai-pandai nak buat kecoh kat kampung ni. Sekarang lu ikut. Jangan pakai saya. Dei, diam dah. Badrul, tengok apa aku jumpa, Badrul. Abang Lim,
Raju mana Raju? Raju kat situ. Raju, jom makan durian. Tak apalah bang. Nah, ambil ni. Betul ke bang? Betul ke? Betul. Kita kan geng. Oh, kita semua geng. Akak, tengok tu. Hai, tempat apa ni? Yalah bos, tempat ni lain lah. Kalau kita jual ni, Sing, kaya kita. Betul tu bos. Diam. Macam mana Upah boleh sampai ke sini ya? Dek, tolonglah! Apa kau buat tu? Jatuh! Buddha, tolong aku, Buddha! Cepat, Buddha! Jangan!